Hai korang, Alhamdulillah kami selamat sampai ke Santai Retro Riverside. Perjalanan dari Kelang ke Sungai Perak mengambil masa 1 jam 20 minit. Dekat sini kita boleh pilih tapak kemah sendiri. Sementara tengah mencari tapak yang sesuai untuk pasang kemah, jom ikut saya tengok kawasan campsite Santai Retro ini. Kawasan mandi luas, air pun tak dalam, sesuai untuk budak-budak mandi. Tapi atas haluan ibu bapa tahu. Bila dah jumpa tapak yang sesuai mengikut saiz kemah, apa lagi, pacatlah kemah. Masa ni kami ambil 2 tapak je. Kawasan campsite ni sangat luas dan tenang. Malam ni hanya kami 2 keluarga je yang bermalam di sini. Kawasan campsite juga terletak di kawasan dusun buah-buahan. Suasana di tapak camping menjadi riuh rendah apabila kami sedang sibuk menyediakan makanan untuk makan tengah hari dengan aroma masakan yang menyegarkan. Pada waktu malam, suasana di tapak camping begitu sunyi dan tenang. Hanya kedengaran bunyi air sungai yang mengalir tembus di tepi kawasan perkemahan menambahkan lagi ketenangan malam yang penuh kedamaian. Selamat pagi. Pagi macam biasa lah, rutin bila bercamping. Masak dulu, buat kopi-kopi dulu. Okay, kopi dulu. Pusing di kawasan ni, tak ada. Pusing. Pokok, banyak pokok buah. Ini kalau musim buah ni, Pak Tan dengan Pak Tan cakap makan je. Makan kat sini lah. Kalau balik tu lain cerita dia. Dia makan kat sini. Ya. Kan? Kita makan.
ikan, durian, kulasan. Kulasan tak berhari. Kulasan belum berbuah. Ya dah ada, tapi tak masih kecil. Okay. Kawasan besar. Kat sini dia tak sediakan tapak. Cuma kawasan ni boleh duduk pakai mana-mana je. Kan? Boleh pakai mana-mana je. Lepas tu orang jalan masuk, situ surau. Situ surau. Tu toilet. Sana toilet. Terus jalan masuk. Terus jalan masuk sini. Jalan masuk. Masuk. Tu tempat tempatan dengan mak Talepak. Situ ada kedai kopi juga. Kalau petang-petang pergi kedai kopi. Kami buat kat sini. Memang kami kat sini. Parking kat situ. Sebab hari Sabtu ni tak ada ni. Semalam kami masuk hari Sabtu, nak lihat tak ada orang kan, masuk sini. Lepas tu memang depan tu dah sungai. Kalau budak-budak yang situ lah, dia tak dalam tu. Nampak buah, ada buah rambutan. Ada buah apa? Kedondong. Ada buah. Mata kucing. Durian ni ada durian. Kita mana apa durian ni. So pagi ni lah prepare nak masak dulu. Buat apa yang patut. Hari ni 2 biji kemah aja. 2 biji kemah. 2 keluarga. 2 keluarga je jadilah. Okay. Macam biasa lah. Ni kawasan air dia. Air yang okay. Tu sana. Ni sampai sana campsite semua. Atas pun sama, campsite juga. Sampai ke ujung. Okay. Jadi gini. Budak-budak lari bawa terus. Sini pun boleh buka sebenarnya kalau ada flashlight kan. Pasang fly. Pasang. Boleh kemah tepi-tepi ni pun boleh. Budak tu lari ke situ. Kan? Lepas tu sampai sana. Campsite. Oh lah. Tu sepadan dia. Di sana boleh tapi mandi mana-mana je. Kan? Ada sebab air dia kuat tau. Belah sana air dia kuat. Belah sini tak. Boleh buat terkayu. Selamat datang ke campsite Santai Retro Sungai Perak. Okay. Bye. Pagi ni kita buat apa ni? Pagi ni buat Maggi goreng. Okay, Maggi goreng. Yang ini goreng nugget terimpit. Okay, nugget dulu. Itu nasi goreng. Yang ini jagi mana tu dapat kelah ke? Oh, dapat kelah ke? Siapan. Okay. Pakai cengkerik sudah. Malah ingat lipat. Mancing. Ayo, sepatutnya kau ambil tadi. Oh, dah kecoh dah kan. Kau ambil gambar ke? Ambil gambar ke? Mana tu? Ambil kan?
Boleh beli kalau kita. Cik Imran kan? Tu balik kat situ. Dia tarik. Sana. Lepas tu jadi batu tu kena air kayu ni. Apa tu baling dekat ujung sana yang gelap sikit tu, nanti dia ke sana sikit. Okey lah. Yang gelap jangan sampai ke dalam mana. Kalau turun ke tepi sikit sana kalau turun. Ini kan cetek sikit Situ cetek. Kalau tak nak turun baling ke sana. Dan dalam sikit. Okey lah tu. Yang gelap tu dalam. Tak corner-corner. Ambil gambar ke? Ambil gambar ke? Tengah hari. Sekarang sesi masak untuk makan tengah hari. Tapi ikan banyak lagi loh. Yalah. Tidak. Kira dia rezeki juga dah dapat tengah sikit daripada gelap tu. Dah banyak lah kat luar ni. So inilah hasil ikan tadi. Kita dah siap.